Mereka ini sanggup menaiki bot-bot kecil dan merentasi Laut Andaman serta Teluk Bengal walaupun tahu perjalanan itu boleh meragut nyawa. Ada yang berjaya sampai ke destinasi dan ada juga yang hilang di tengah laut. Persoalannya, kenapa mereka sanggup mengambil risiko sebesar ini? Nama Rohingya sering menjadi perhatian setiap kali bot pelarian tiba di rantau Asia Tenggara. Bagi sebahagian orang, mereka ialah mangsa yang tiada pilihan selain melarikan diri. Tetapi bagi yang lain, kemasukan mereka membawa kepada pelbagai cabaran baharu kepada negara penerima. Jadi, siapakah sebenarnya Rohingya dan bagaimana krisis ini boleh berlaku? Teruskan menonton. Kepada peminat APHD, sokong kami dengan menyertai membership YouTube untuk akses video eksklusif. Rohingya ialah komuniti Muslim yang kebanyakannya tinggal di negeri Rakhine di barat Myanmar, berhampiran dengan sepadan Bangladesh. Komuniti ini telah menetap di kawasan tersebut sejak beberapa generasi. Namun begitu, kerajaan Myanmar tidak mengiktiraf mereka sebagai salah satu kumpulan etnik rasmi negara itu. Di sinilah bermulanya pertikaian yang berlarutan sehingga hari ini. Bagi masyarakat Rohingya, Rakhine ialah tanah asal dan tempat tinggal keluarga mereka sejak turun-temurun. Tetapi bagi ramai nasionalis Myanmar, mereka dianggap sebagai Bengali, iaitu pendatang dari wilayah Bangladesh. Perbezaan pandangan dan pertikaian terhadap asal-usul inilah yang menjadi antara punca utama krisis Rohingya. Status mereka turut menentukan sama ada mereka boleh memiliki dokumen rasmi, bergerak bebas, mendapatkan pendidikan, bekerja atau menerima perlindungan daripada negara. Apabila hak-hak asas seperti ini semakin terbatas, kehidupan sesebuah komuniti juga akan menjadi semakin sukar. Keadaan inilah yang dialami oleh ramai Rohingya selama beberapa dekad di Myanmar. Menurut UN, keadaan ini mula berubah selepas pihak tentera mengambil alih kuasa di Myanmar pada tahun 1962. Sejak itu, hak politik dan hak sivil komuniti Rohingya semakin lama semakin dikurangkan. Laporan yang memetik Suruhanjaya pimpinan Kofi Annan menyatakan, keadaan itu akhirnya menyebabkan ramai Rohingya kehilangan status kewarganegaraan dan menjadi rakyat tanpa negara. Keadaan ini menjadi lebih buruk selepas Myanmar memperkenalkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Menurut Human Rights Watch dan Amnesty International, undang-undang itu menyebabkan ramai Rohingya tidak lagi diiktiraf sebagai warga negara Myanmar kerana faktor etnik mereka. Namun, status tanpa kerakyatan bukan satu-satunya masalah yang dihadapi oleh Rohingya. Mereka juga tinggal di sebuah wilayah yang telah lama bergelut dengan pelbagai ketegangan sosial dan ekonomi, iaitu Rakhine. Rakhine merupakan antara kawasan yang paling miskin di Myanmar. Konflik antara komuniti, persaingan ekonomi, nasionalisme agama dan rasa tidak percaya antara masyarakat telah wujud sejak sekian lama. Dalam keadaan seperti ini, Rohingya menjadi kumpulan yang paling mudah disasarkan kerana kedudukan mereka lemah dari sudut politik dan undang-undang. Diskriminasi terhadap Rohingya menjadi semakin serius selepas keganasan antara komuniti Buddha dan Muslim pada tahun 2012. Selepas tragedi ini, puluhan ribu Rohingya dipindahkan dari kawasan bandar, terutamanya di sekitar Sittwe. Selepas itu, ramai Rohingya hidup dalam keadaan yang terasing. Pergerakan mereka dikawal, manakala akses kepada pendidikan, pekerjaan dan kesihatan menjadi semakin terhad. Maksudnya, sebelum dunia melihat bot-bot pelarian Rohingya di laut, krisis ini sebenarnya sudah lama membentuk kehidupan mereka di Myanmar. Keadaan ini kemudiannya menjadi jauh lebih buruk pada tahun 2017 apabila konflik di Rakhine mula mendapat perhatian besar dunia. Pada Ogos 2017, kumpulan bersenjata ARSA melancarkan serangan ke atas beberapa pangkalan tentera dan pos keselamatan di utara Rakhine. Serangan itu menjadi pencetus kepada operasi besar-besaran tentera Myanmar di kawasan tersebut. Sementara itu, kerajaan Myanmar menyatakan operasi itu dilakukan untuk menentang kumpulan militan. Namun menurut laporan, operasi tersebut bukan hanya menyasarkan kumpulan bersenjata tetapi juga turut memberi kesan besar kepada penduduk Rohingya secara keseluruhan. Terdapat serangan ke atas kampung, pembakaran rumah, tembakan rambang dan keganasan seksual yang mana menyebabkan ramai penduduk Rohingya melarikan diri dari kawasan mereka. Menurut laporan yang sama, sekurang-kurangnya 392 kampung di utara Rakhine musnah, sama ada sebahagian atau sepenuhnya, di mana melibatkan puluhan ribu binaan. Setahun kemudian, menjelang pertengahan Ogos 2018, ratusan ribu Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh. United Nations News melaporkan lebih 700,000 Rohingya meninggalkan Myanmar sejak 2017
dalam krisis yang pernah digambarkan oleh Pesuruhjaya Tinggi Hak Asasi Manusia PBB sebagai contoh pembersihan etnik. Dan selepas itulah, krisis Rohingya berkembang daripada sebuah konflik dalaman Myanmar kepada isu kemanusiaan yang melibatkan seluruh rantau Asia. Kebanyakan pelarian Rohingya ini melarikan diri ke Bangladesh kerana di situlah terletaknya Cox's Bazar yang hari ini menjadi antara penempatan pelarian terbesar di dunia. Menurut Pelan Tindak Balas Bersama Rohingya 2025, hampir 1.5 juta orang memerlukan bantuan kemanusiaan di kawasan seperti Cox's Bazar, Bhasan Char, Ukhiya dan Teknaf. Namun, Bangladesh bukan destinasi terakhir bagi semua pelarian Rohingya. Ini kerana sebahagian daripada mereka terus bergerak ke negara-negara lain termasuk Malaysia, Indonesia dan Thailand. Malaysia menjadi antara destinasi utama kerana sudah mempunyai komuniti Rohingya yang telah lama menetap di negara ini. Ada juga yang melalui Thailand atau mendarat di Aceh, terutama ketika keadaan laut lebih tenang. Namun, perjalanan untuk sampai ke negara-negara ini bukanlah sesuatu yang mudah. Ramai pelarian Rohingya terpaksa menaiki bot kecil dan merentasi Laut Andaman serta Teluk Bengal yang mana dikenali dengan laluan penuh risiko. Menurut laporan Al Jazeera, ratusan Rohingya dilaporkan maut atau hilang di laut sepanjang tahun 2023. Dalam keadaan itu, rangkaian penyeludupan dan pemerdagangan manusia turut mengambil kesempatan terhadap golongan pelarian ini. Reuters pernah melaporkan kes Rohingya yang dibawa melalui Thailand sebelum ditempatkan di kem-kem tersembunyi berhampiran sepadan Malaysia, sementara keluarga mereka dipaksa membayar wang tebusan. Bagi mereka yang berjaya melepasi perjalanan ini, cabaran sebenarnya masih belum berakhir. Ramai pelarian Rohingya datang ke Malaysia dengan harapan untuk membina kehidupan yang lebih selamat. Namun, di sinilah muncul satu lagi persoalan yang semakin hangat diperdebatkan di rantau ini. Malaysia menjadi antara destinasi utama bagi komuniti Rohingya di Asia Tenggara. Menurut laporan, sehingga Mei 2024, terdapat lebih 100,000 Rohingya berdaftar dengan UNHCR di Malaysia. Namun, Malaysia sebenarnya tidak menandatangani Konvensyen Pelarian 1951. Ini bermaksud pelarian Rohingya tidak mempunyai status rasmi sebagai pelarian di sisi undang-undang tempatan. Mereka tidak boleh bekerja secara sah, sukar mendapatkan akses kepada sekolah kerajaan dan masih dianggap sebagai pendatang tanpa izin di bawah undang-undang immigration. Pada masa yang sama, sebahagian masyarakat tempatan mula melahirkan kebimbangan terhadap kesan sosial dan ekonomi akibat pertambahan komuniti pelarian ini. Antara rungutan yang sering muncul ialah dakwaan bahawa komuniti Rohingya berniaga secara haram, mengambil peluang pekerjaan dan jumlah mereka semakin menguasai di kawasan tertentu. Inilah yang menjadikan isu Rohingya di Malaysia menjadi begitu rumit. Di Myanmar, mereka sering dilihat sebagai komuniti yang melarikan diri daripada konflik dan penindasan. Namun apabila tiba di negara penerima, perdebatan mula berubah kepada persoalan tentang ekonomi, keselamatan, undang-undang dan kemampuan sesebuah negara untuk menampung kemasukan pelarian dalam jangka masa panjang. Perubahan sikap seperti ini juga dapat dilihat di Indonesia, terutama di Aceh yang sebelum ini terkenal kerana menerima pelarian Rohingya dengan lebih terbuka. Aceh pernah mendapat perhatian dunia kerana menerima pelarian Rohingya dengan penuh simpati pada tahun 2015. Namun keadaan mula berubah apabila jumlah ketibaan semakin meningkat, sedangkan bantuan dan kemudahan yang tersedia tidak berkembang pada kadar yang sama. Menurut Reuters, hampir 2,000 Rohingya tiba di Aceh sejak Oktober 2023. Pada Disember tahun yang sama, sekumpulan pelajar dilaporkan menyerbu pusat perlindungan di Bandar Aceh sambil menuntut pelarian Rohingya dihantar keluar. Menurut analisis, perubahan sikap masyarakat Aceh ini bukannya berlaku secara tiba-tiba. Ini kerana ianya berkait dengan tekanan ekonomi, kekurangan bantuan kemanusiaan, tempat perlindungan yang tidak mencukupi dan dasar kerajaan yang dianggap tidak jelas. Apa yang berlaku di Indonesia dan Malaysia ini sebenarnya turut dapat dilihat di beberapa negara lain. Di India, komuniti Rohingya juga berdepan tekanan yang semakin besar. Menurut Human Rights Watch, pihak berkuasa India pada tahun 2025 dilaporkan telah mengusir sejumlah pelarian Rohingya ke Bangladesh dan Myanmar, termasuk mereka yang berdaftar dengan UNHCR. Dalam masa yang sama, ratusan lagi dilaporkan ditahan atas alasan imigresen dan keselamatan. Kini, banyak negara berada dalam keadaan dilema. Mereka tidak mahu dilihat terlalu keras terhadap pelarian Rohingya, tetapi pada masa yang sama juga tidak mahu menerima terlalu ramai kemasukan baru. Inilah yang menjadikan isu Rohingya sangat sukar untuk diselesaikan.
Jika mereka dihantar pulang, mereka mungkin kembali kepada bahaya di Myanmar. Tetapi, jika mereka diterima tanpa sistem yang jelas, negara penerima pula boleh berdepan tekanan sosial dan ekonomi yang semakin besar. Dan selagi punca utama krisis ini masih belum dapat diselesaikan di Myanmar, dilema yang dihadapi oleh negara-negara di rantau ini juga dijangka akan terus berterusan.